Tujuh Mahathir pernah berkata, manusia yang lemah sekalipun, jika bersatu padu, akan dapat menggoncangkan dunia. Demikianlah kesan perpaduan. Bab kata pepatah, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana. Semestinya saudara penjaga masa yang setia dengan randitnya. Seterusnya, penonton yang dikasihi sekalian. Berdiri saya di hadapan anda bukan untuk buang masa atau berbual kosong, tetapi untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Bersama Membina Negara Bangsa. Hadirat, secara umumnya undang-undang merujuk pada sistem peraturan atau norma yang digunakan oleh pihak berkuasa. Tanpa peraturan, kita tidak akan mengenali apa itu keamanan dan keadilan. Sebagai rakyat demokratik, kita hendaklah mengikuti undang-undang serta bertindak menganukannya. Tetapi hadirat, tahukah anda asbab rukun negara dikenalkan? Mari kita memutar masa kembali pada tanggal 13 Mei 1969. Sewaktu berlakunya resahan kaum berdarah menjadi titik hitam di tanah air tercinta ini. Tragedi tersebut telah menyadarkan kita betapa pentingnya sebuah ikatan perpaduan yang utuh. Rentetan daripada itu, Majlis Perundingan Negara MAPEN telah dibentuk di bawah sediaan Majlis Gerakan Negara mencari jalan penyelesaian, dan terlahirlah ideologi yang dikenali sebagai Rukun Negara yang dikenalkan pada tanggal 31 Ogos 1970. Setelah saya memupaskan serba sedikit tentang penubuhan Rukun Negara, izinkan saya merut langkah pada prinsip pertama yang saya sampaikan, iaitu kedaulatan undang-undang. Hadirat, apakah yang akan terjadi jika undang-undang tidak lagi dihormati dan dicabuli sewenang-wenangnya? Sudah terang lagi bersuluh, ini akan menyebabkan kadar jenayah di dalam negara meningkat secara mendadak. Tidak lain tidak bukan, imej negara juga akan tercela daripada remeh oleh masyarakat asing. Kita boleh melihat daripada kes-kes rasuah dan salah guna kuasa yang melibatkan bekas-bekas pemimpin negara, membuktikan bahawa tiada individu yang berada di atas undang-undang. Hadirin yang dimuliakan, jika kedaulatan undang-undang menjadi benteng keamanan, maka kesopanan dan keselaan menjadi cerminan kepribadian rakyatnya. Itulah prinsip kedua yang saya sampaikan, iaitu kesopanan dan keselaan. Dalam era globalisasi ini, nilai kesopanan dan kesantunan semakin terhakis dalam segelintir masyarakat. Sebagai contoh, tragedi yang berlaku di PPR Lembah Sungai, Kuala Lumpur. Seorang remaja yang hanya berusia 15 tahun maut akibat ditimpa kerusi pejabat dari blok atas 102. Bayangkan hadirin sekalian, hanya kerana sifat mementingkan diri dan hilangnya sifat kesusilaan, seutas nyawa insan yang tidak berdosa maut dalam sekelip mata. Di manakah sifat perkemanusiaan kita? Fenomena ini jelas menunjukkan sifat masyarakat Malaysia yang bagaikan endau di dalam luka, melepaskan pucuk-pucuk masing-masing. Beralih pada prinsip ketiga yang saya sampaikan, iaitu keluhuran perlembagaan.
Aduh, mengikut Kamus Dewan edisi keempat, keluhuran bermaksud kesopanan, kemuliaan dan keagungan. Manakala keluhuran bermaksud prinsip-prinsip serta undang-undang negeri dan dasar pemerintah negara. Prinsip ini dapat menjamin hak asasi serta keistimewaan setiap kaum, tak kira Iban ataupun India. Buktinya, walaupun bahasa rasmi yang ditetapkan di Malaysia ialah bahasa Melayu, tetapi undang-undang tidak melarang untuk rakyat yang mengguna bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa Arab dan bahasa Tamil. Konklusinya, kita hendaklah bersatu padu sebagai satu negara yang harmoni bagi mengekalkan keharmonian negara dan keadilan sosial masyarakat Malaysia. Sebelum saya mengakhiri pidato saya pada hari ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun yang berbunyi. Bunga didedap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.